Assalamualaikum dan salam bahagia. Anda sedang menyaksikan Sekilas Fakta edisi Selasa 14 Februari 2017. Ketegangan berlaku di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor apabila protes pemimpin Baju Merah Datuk Seri Jamal Mat Yunus disambut oleh kumpulan pembencinya. Berlaku perang mulut dan cabar-mencabar, antaranya seorang individu tampil berkata rakyat sudah muak dengan tingkah laku Jamal dan mengherdiknya supaya tidak mengganggu Kerajaan Selangor. Jamal hadir di hadapan pintu masuk SUK dengan berpakaian sebagai seorang penggali kubur dengan menaiki van jenazah yang diiringi 15 lagi van jenazah lain. Van jenazah itu juga disertakan bersama keranda dan beberapa batang cangkul. Kenapa? Aku nak kita ada saran. Datang depan Datuk macam tu. Jangan touch. Touch problem. Okey. Dah, stop. Cukup. Problem dia. Hari ini jangan ganggu urusan di SUK. Ramai orang nak urusan di SUK, jangan ganggu. Okey? Dalam pada itu, Jamal tampil membangkitkan isu dana peruntukan skim mesra usia emas yang menurutnya berjumlah 200 juta diselewengkan jika dicampur dengan skim khairat kematian negeri. Apakah jumlah peruntukan yang telah disalurkan kepada YAWAS semenjak program ini dilancarkan daripada tahun 2008 hingga 2006? Saya juga ingin bertanya kepada YB Azmin, betul atau tidak bahawa peruntukan 5 juta ringgit telah hilang atau tidak dapat dikesan di dalam kawasan beliau Parlimen Gombak? PAS menyatakan pihaknya kini dalam usaha membuat laporan polis di seluruh negara terhadap Adun Salor Datuk Husam Musa berkaitan dakwaan bahawa parti Islam itu menerima dana berjumlah 90 juta ringgit daripada UMNO. Daripada pandangan kami dan daripada pengetahuan kami, tidak ada sumbangan 90 juta yang diberikan kepada PAS maupun pimpinan PAS melalui akaun yang telah disebut oleh Datuk Husam. Dan kami minta Datuk Husam supaya jangan bertindak bacol ataupun joker, pelawak dengan tidak berani untuk menyatakan nama orang yang sepatutnya dinyatakan. Sementara itu, Husam dalam reaksinya mempersoalkan tindakan pemuda PAS yang membuat laporan polis di banyak balai di seluruh negara ke atasnya tetapi gagal melaporkan penyelewengan wang negara yang merugikan rakyat seperti YMDB. Dalam satu kenyataan, katanya beliau tidak menampak rasionalnya membuat lebih dari satu laporan polis berhubung ucapannya diselinsing 6 Februari lalu yang mendakwa PAS menerima dana berjumlah 90 juta ringgit daripada UMNO. Jelasnya kebenaran tidak dapat ditegakkan hanya dengan memperbanyakkan laporan polis. Tegasnya akan tiba masanya perbuatan buruk menjelma dan terserlah. Isu 90 juta ringgit mula dibangkitkan oleh portal Sarawak Report pada Ogos tahun lalu. Bekas Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pertemuan bersama Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah berkisar mengenai kerjasama dalam menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. No PC. Pertama soal mahkamah, keduanya soal kerjasama. No press conference. Pilihan raya. Begitu dengan Tan Sri Muhyiddin, saya minta supaya bersatu bersama dengan Pakatan Harapan bincang. Kita akan boleh bincang juga dengan PAS dan juga NGO yang lain. Jangan lupa layari laman web kami di kinitv.com/bm untuk berita selanjutnya. Saya Fazlan, salam hormat dan jumpa lagi.